Hadirin dan hadirat sekalian, maka dengan itu kita tengok ramailah orang yang buat hadis palsu, dan sebab-sebab tersebar hadis palsu ni apa sebablah? Sebabnya kadang-kadang bila khatib tu dia tak reti apa, dia baca hadis palsu, anak makmum sangka hadis Nabi. Dalam sejarah hadis, dua puak yang paling banyak menyebarkan hadis, satu Syiah, satu lagi ahli sufi, geng sufi. Geng sufi ni dia shortcut, dia semua jalan pintas ke syurga. Siapa buang tai cicak dalam masjid, Tuhan bina dalam syurga 70,000 mahligai. Tu dia. Dengan sebiji tai cicak tu pakai tak buat apa dah kawan tu. Bini tak bagi makan, anak buat tak tahu, aku ni aku nak buat apa lagi dalam syurga pun dah 70,000 lah. Kalau buang pula sekali lagi 140,000. Tak nak duduk ya. Dia main benda-benda macam ni. Ni pengaruh sufi shortcut. Itu menyebabkan mandulnya orang Islam daripada jihad, daripada perjuangan. Mereka bom Iraq sama hitam, dia duk cerita fadilat mayang tu, fadilat mayang ni. Ini masalah kita. Kedua puak yang paling kuat buat hadis palsu ialah Syiah. Paling banyak hadis palsu. Dan hadis palsu Syiah ni masuk merata. Kadang-kadang hadis palsu ni macam-macam. Orang sebut kita orang marah, tapi contoh-contoh termasuk dalam tuan-tuan duk baca, sebahagian orang duk baca Maulid Barzanji tu. Dalam tu ada sebahagian yang hadis palsu. Wa hadara lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu minan nisa'il qudsiyah, lebih kurang macam tu. Hadir pada malam kelahiran Nabi tu Maryam, Asiyah daripada wanita-wanita syurga. Nabi tak pernah habaq pun, siapa yang tengok? Pada hari kelahiran Nabi, burung-burung berebut nak jaga Nabi. Unta-unta pun bercakap dalam bahasa Arab yang fasih. Anda baca dalam Barzanji. Kalau unta cakap bahasa Arab yang fasih, malam tu lagi Abu Jahal terkejut dah. Tapi kita baca, saya tak marah lah orang yang baca tu, tak apalah. Tapi saya nak ceritanya bahawasanya yang baca tu biasanya dia tak tahu, kita pun bukan nak kata kat dia. Tapi katanya dia disebarkan. Salah satu dia disebarkan ialah disebabkan kerana penceramah ni. Penceramah ni dia salah satu hadis ni palsu kerana orang ada kepentingan dunia. Contoh dia palsu kepentingan dunia ialah misalnya Nabi kata Zam-zam 5 syuribalah. Zam-zam ni dah hadis Tirmizi sahih. Zam-zam ni untuk siapa yang minum, dia minum kalau dia niat tertentu, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan sembuh penyakit dia, mudah-mudahan. Toke terung, dia buat bazinjan 5 ukilah lah. Terung untuk ubat bagi setiap siapa yang makan untuk dia. Sehingga bazinjan syifa min kulli da, terung ubat bagi setiap jenis penyakit. Padahal terung ni penyakit siap. Tapi dia toke terung, dia buat terung. Hadis terung. Ada toke ayam, dia buat hadis ayam. Dikul abyad habibi wa habibu habibi Jibril. Dia buat. Ayam putih ialah kekasihku dan kekasih kepada kekasihku Jibril. Sebab tu orang Melayu ada setengah dia percaya ayam putih ni istimewa. Terutama belah-belah sebagian tempat kalau nak sembelih kena pilih ayam putih. Hadis ni hadis palsu asalnya. Yang percaya kepada ayam putih. Toke tembikai. Kita panggil tembikai sini lah, merah tu. Toke tembikai tu dia buat hadis tembikai. Tembikai ini makanan ahli syurga. Manis airnya seperti manis air di dalam syurga. Jadi setiap pendagang toke terung, toke ayam, kacang tu kacang apa? Kacang dal tu, toke kacang dal tu, semua pakai buat. Dia dal tu Arab panggil adas. Toke kacang tu dia pun buat fadilat adas. Adas ini adalah kacang dal, ialah makanan para nabi. Jadi orang pun tak jahil, itu yang main tuan-tuan tengok sebagian ustaz-ustaz ceramah dalam masjid, lepas ceramah baca hadis, dia minyak dia tu. Sekali satu ustaz ceramah lama lah,
Cerita dia kata, tuan-tuan, Nabi Ayub dia sakit, kudir dia jatuh ke darat jadi lebah, dan jatuh ke laut jadi gamat. Dia cerita dalam masjid. Maka saya hari ini bawa sejenis ubat gabungan madu dan gamat. Itu dia. Hak tu je Nabi tu. Tuan-tuan, siapa yang berniaga dalam masjid, sunat kita kata bangun, Allah Ta'ala tidak menguntungkan perniagaan anda. Sunnah. Pasal dia berniaga dalam masjid. Siapa kempen barang dalam masjid, kita kena larang dia. Itu mungkar. Walaupun dia ustaz penceramah, keluarkan dia daripada masjid. Jangan dia ceramah dalam masjid, kempen barang. Kalau hang boleh promosi barang masjid, orang lain nak promosi juga. Ini masjid tempat ibadat, semua orang main promosi di depan barang dia. Kempen barang hilang pun tak disuruh dalam masjid, dilarang dalam masjid, nama dia Abu Daud.